Pada awalnya memang sukar bagi saya untuk menjalankan program-program SDG di sekolah sebab yang pertama saya kena fahamkan dulu warga sekolah apa itu SDG. Bila murid ataupun warga sekolah telah faham, barulah mereka dapat menjalankan dengan penuh keyakinan dan hasilnya memang menggalakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panuda binti Hamid. Ingin saya berkongsi tentang program SDG yang kami jalankan di SK Bukit Mutiara. Bermula daripada tahun 2018 sehingga kini kami telah menjalankan 14 SDG. Dan kebanyakan SDG itu berkait rapat dengan SDG 4 iaitu Quality Education. Sebelum program kelestarian ini dijalankan di sekolah ini, apa yang saya lihat, bahan-bahan buangan, saya rasa banyaklah. Jadi antara inisiatif yang perlu diterapkan di sekolah ini adalah kita perlu mendidik murid-murid kita tentang pentingnya menjaga kebersihan alam sekitar. Bila murid-murid ini kita didik, dia faham apakah kepentingan menjaga alam sekitar, mereka secara tak langsung akan faham apa tanggungjawab mereka. Dengan kesedaran itu mudah untuk kita mendidik mereka. Untuk attract seorang murid tu memang kalau kita buat satu projek yang biasa, so diorang tak akan terpanggil lah, datanglah idea kepada aquarium, buat aquarium aquaponik yang mana air itu sendiri boleh diguna semula untuk tumbuh-tumbuhan. Yang mana tumbuh-tumbuhan yang ada di sekolah ni tidak menggunakan tanah. Faktornya ialah bukan satu aquarium itu kita buat 6. So satu sudut yang mana murid boleh berdekorasi dengan aquarium tersendiri. Selain daripada itu, kita ada inovasi kami sendiri iaitu kita namakan Plant Starter Kit. Dan proses production itu sendiri dilakukan oleh murid-murid kita sendiri. Memang hasilnya lumayan lah dan kami dapat untung yang agak besar lah dan kami gunakan duit itu semula untuk menjalankan projek-projek aktiviti yang di bawah kelestarian lagi. Tapi dapat juga mendidik mereka betapa pentingnya penjimatan air dan elektrik tersebut. Mana kempen-kempennya antaranya kami menghadkan penggunaan elektrik 1 jam pada waktu pagi dan 1 jam pada waktu balik untuk sesi petang. Pembaziran juga dapat dikurangkan dan juga secara tak langsung tenaga dan juga karbon juga dapat dikurangkan bebas ke udara. Program seperti ini bukan sahaja kita memberi ilmu pada murid tetapi dia menjadi amalan baik, bukan sahaja di rumah tetapi di mana sahaja mereka berada. Sebelum ini, saya tidak sedar yang kita kena menjaga alam sekitar dan menjimatkan air dan elektrik. Tapi selepas saya menjadi pegawai Sekolah, saya dah sedar yang betapa pentingnya kita kena menjaga kelestarian alam supaya karbon dapat dikurangkan. Jadi dengan adanya kesedaran kita pupuk murid-murid daripada sekolah rendah, mereka akan terbiasa dengan amalan baik ini dan saya pasti dalam pada masa akan datang dunia akan menjadi lebih bersih, tempat yang selamat untuk didiami dan kita lebih banyak lagi lah ruang dan peluang pekerjaan yang kita boleh sediakan kepada masyarakat di luar sana.